Wow, korang pernah main wow? Ke korang pernah main layan-layan je? Jom aku ceritakan. Wow adalah permainan tradisi dan merupakan khazanah masyarakat Melayu yang cukup tinggi nilainya dan merupakan seni warisan budaya turun-temurun. Perkataan wow dikatakan berasal dari perkataan kerajaan lama Melayu Petani di mana pada ketika itu masyarakat Melayu dan Siam yang ramai tinggal di negeri tersebut adalah antara yang mula-mula mempopularkan permainan wow ini. Secara tidak langsung, negeri-negeri yang berhampiran seperti Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah menggunakan perkataan wow tersebut. Okay, kita ceritakan sikit berkaitan dengan wow bulan, iaitu wow kebangsaan kita. Wow ini berasal daripada Kelantan. Menurut legenda, wow bulan dikatakan telah bermula pada zaman kerajaan Sriwijaya. Ia mula digunakan oleh seorang putera pada masa itu bernama Dewa Muda. Corak bunga dan daun yang terdapat pada wow Dewa Muda dikatakan merupakan peta daerah yang telah dikuasainya. Bentuk wow bulan ini menyerupai bentuk bulan sabit pada bahagian hadapan dan separa bulatan di bahagian ekornya. Dari segi saiz pula, wow bulan dibentuk dengan saiz yang lebih besar berbanding dengan wow-wow yang lain. Bidang biasa yang digunakan adalah sepanjang 2.5 meter dan tinggi boleh mencapai sehingga 3.5 meter. Wow mempunyai beberapa bahagian utama iaitu kepala, pinggang, sayap dan ekor. Kepala wow yang panjang mempunyai fungsi tersendiri iaitu bagi menyokong busur dengan mengeluarkan bunyi dengung yang baik semasa berada di udara. Okay. Keunikan corak yang terdapat pada wow ini adalah dari penghasilan hiasan sobek pada wow tersebut. Kesenian wow ini sangat unik untuk dipelajari. Bermula dari proses awal melukis, melakar, menampal gam pada kertas yang berwarna sehinggalah ke proses menyobek iaitu mengukir lakaran motif pada kertas seterusnya dipasang pada rangka buluh wow. Proses menyobek ini memerlukan penelitian dan kesabaran kerana mengambil masa yang lama bagi mendapatkan hasil hiasan yang cantik dan menarik. Di sini perlu ada satu usaha dari pelbagai pihak untuk mengetengahkan kembali permainan tradisi wow ni kepada generasi muda yang kini kurang terdedah dengan permainan kebudayaan tradisional kerana lebih terdedah pada permainan berasaskan komputer dan digital. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu membudayakan semula serta mengangkat permainan tradisional ini di kalangan masyarakat. Warisan permainan tradisional ini perlu dipelihara dan diteruskan kesinambungannya agar tidak pupus dan lesap begitu saja. Kenalkan wow sebagai lambang identiti Malaysia di mata dunia.